Hai guys, hari ini saya nak share pada anda macam mana nak tukar minyak power steering. Untuk kes ni, kita buat dekat Saga FLX. Sebenarnya mana-mana kereta sama je. Janji kita tahu mana satu hose masuk, mana satu hose keluar. Sekejap lagi saya tunjuk macam mana nak buat. Tapi dalam video ni, benda paling penting yang anda kena tahu adalah salah satu kat depan ni adalah minyak tiruan. Sekali tengok memang nampak sama, tapi kalau kena, habis. Gearbox rosak, pump steering rosak. So, kita tak nak benda tu terjadi. Sekejap lagi saya tunjuk macam mana nak differentiate antara dua ni. Sekarang, jom kita flush, buang dulu minyak yang lama. First of all, handbrake mesti kena tarik. And lagi bagus, kita chop dekat tayar belakang ni. Tak nak bagi kita bergerak. Untuk buat job ni, tak semestinya kena jack. Tapi kalau ada, lebih baik. Sebab masa flushing nanti, kita kena main pusing steering. So, dengan cara macam ni, stress atas power steering pump tu, kita dapat dielakkan. Sekali lagi, jack ni tak wajib pun. Tak ada, tak apa. Tapi kalau ada, lagi bagus. Jangan lupa, support stand kiri kanan. And apa yang saya suka buat, kalau tak ada keperluan, lagi elok kalau jack ni kita buat dia tahan dekat bawah ni. Sebagai extra backup. In case kalau stand patah ke apa ke, kita still ada something solid dekat situ. Kalau anda tak sure mana satu minyak steering, mana satu minyak brake, anda boleh baca dekat atas ni. Dia dah tulis siap dah. Dekat tangki minyak ni ada dua hose, satu atas, satu lagi bawah. Sekarang kita kena identify mana satu hose pergi, mana satu hose return. Macam yang anda tengok, hose yang bawah ni, dia sambung dari tangki pergi ke power steering pump. So, bermakna yang ni adalah hose minyak pergi, tak perlu set. So, yang atas ni lah hose return sebenarnya. Masa flushing, kita tak nak lah minyak yang lama tu masuk balik ke tangki kan. Jadi, hose return ni lah kita akan cabut dulu. Kita buka dulu dia punya penutup and keluarkan dulu filter dekat dalam ni. Anda tarik je keluar macam tu. Sekarang kita sedut biar minyak dalam tank ni keluar sebanyak yang boleh. Kita pakai je apa yang ada. Macam yang ni saya pakai pump sabun mandi pun boleh juga. Alright, bila minyak dah keluar habis, kita dah boleh cabut hose ni. Anda nak buka dari atas boleh, nak buka dari bawah pun boleh. Tak ada masalah. Tapi kalau saya lagi suka buka dari bawah sebenarnya. Lagi senang, lagi efisien. Apa-apa pun, kita tadah dulu bawah ni. Kalau ada bekas lagi besar, lagi cun. Dari pandangan sebelah bawah, hose return yang sambung ke tangki minyak tu adalah hose yang ini. So, inilah yang kita akan buka. Dengan menggunakan long nose plier, kita lepaskan dulu dia punya clamp. Anda tolak je ke atas sikit. Agak-agak bagi dia lepas, takut dia kira cukup lah. Lepas tu, kita cabut terus hose ni. Memang ketat sikit lah. Sebab biasalah dah lama tak buka kan. So, cara dia, sambil anda tarik tu, anda pula-pula sikit. And then, anda carilah apa-apa hose yang fit. Kalau nak senang, anda cari je hose kepala tonggas tu yang macam saya pakai ni. Ngam-ngam dia punya lubang dia fit. And hose ni anda kena cari panjang at least 1 meter cukup. Jadi masa kita start engine nanti, minyak yang lama tu dia akan keluar ikut sini. Hose yang kita buka tadi tu, kita halakan dia ke atas macam ni. Sebab kalau kita biarkan dia terjuntai, nanti kita isi minyak, minyak tu dia akan keluar ikut bawah. So sebab tu kita halakan dia ke atas macam ni. Okey, masa yang dinanti-nantikan, anda tengok betul-betul saya dah tulis siap-siap mana satu fake, mana satu ori. Senang untuk kita tengok. Kalau minyak tiruan, logo Proton ni dia tak berapa nak kemas sangat. Paling ketara anda nampak tak line dekat atas ni. Dia macam ada putus-putus sikit. Kalau kita compare dengan yang ori, logo Proton ni dia nampak lagi kemas. Lepas tu line luar ni dia bersambung. Yang kedua, kalau yang tiruan, kepala rimau ni dia tak bercantum dengan bulatan luar tu. Tapi kalau yang ori pula, dia bercantum dengan bulatan luar tu. Nampak tak beza dia? Yang ketiga, font tulisan, kalau yang fake dia biasa je. Tapi kalau yang ori pula, font dia ni macam, nak kata apa dah diboldkan. Dia nampak macam gemuk sikit tulisan dia tu. Perbezaan keempat, minyak tiruan kalau kita tengok dari sudut hadapan, lepas tu kalau kita flipkan ke bawah, nombor 2 tu dia terbalik. Tapi kalau yang original pula, nombor 2 ni nampak tak? Dia tak terbalik, dia ikut kita punya mata. Dari pandangan sebelah tepi, saya macam tak nampak ada perbezaan pun. Yang belah ni pun sama. Sama je.
Sekarang kita tengok belah belakang pula. Kalau yang fake, anda boleh nampak tak? Nombor dengan huruf dia tu tebal dan seakan-akan dia macam liquid paper sikit. Lepas tu tulisan dia tu timbul. Kalau saya kikis pakai kuku ni boleh rasa ni. Kalau yang ori pula, nombor dengan huruf dia tu dah macam di printed, dah ditampal dan pixel dia tu lebih halus. Kalau saya kikis dengan kuku pun, saya tak rasa apa pun. Biasa je. Perbezaan keenam, kalau yang fake, sebelah nombor barcode MS bla 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 tu sepatutnya akan ada tulisan proton. Kecil je, kiri dengan kanan. Tapi kalau yang macam ni, langsung kosong, tak ada apa. Kalau kita compare dengan yang ori pula, dia ada tau, kecil je. Tapi susah sikit lah nak nampak. Saya tak tahulah anda nampak ke tak. Kalau saya tengok daripada depan ni pun, macam ada tak ada je. Tapi ada benda tu. So, saya rasa kalau yang ni kena tengok daripada depan lah. So, saya harap anda faham lah yang ni Dari segi seals dia, dua-dua ni saya nampak sama je. Tak ada beza pun dekat sini. And dari segi texture dengan colour, nampak 100% sama. Even saya sendiri pun tak tahu mana satu ori, mana satu yang fake. Tapi bagi saya paling senang kita nak trace, anda try bau. Ada beza antara dua minyak ni. Kalau minyak ori, bau dia macam, nak kata apa seakan-akan wangi tau, macam minyak tuti. Tapi kalau yang fake, kita terus boleh cam. Even kita first timer, kita tak pernah tahu, tak pernah, apa ni kata, tak ada ilmu pun benda ni. Tapi kita, sekali bau je kita dah tahu, bau ni bau busuk. Busuk tu saya nak describe dia macam mana Dia macam minyak yang hanyut tau. Memang beza lah antara dua ni. Kalau saya bagi anda bau, memang ketara sangat beza antara ori dengan yang fake ni. Satu wangi, satu lagi busuk. Busuk macam minyak hanyut. Itu je lah yang saya boleh katakan. Yang lain nampak sama. Okey, sekarang kita isi minyak dalam tank ni sampailah dia full. Mungkin ada yang tertanya-tanya, soalan ni agak famous jugalah. Minyak gearbox dengan minyak power steering ni dia kongsi minyak yang sama ke? Jawapannya, ya. Dia kongsi minyak yang sama. Boleh pakai, tak ada masalah. Okey, sekarang kita dah boleh start enjin. Masa enjin hidup, sambil tu anda kena main pusing steering sampai habis kiri kanan, lock to lock. Dan yang paling penting, setiap 2 saat anda matikan terus enjin. Okey, baik. Reason kenapa saya suruh matikan enjin setiap 2 saat, sebab kalau boleh kita tak naklah angin masuk dalam sistem, sebab nanti nak kena bleeding balik. Memanglah tak susah nak bleeding tu, tapi kalau boleh, kenapa kita nak buat kerja lebih kan? So, paling cantik, anda matikan enjin setiap 2 saat. Biar dalam tangki ni ada sikit balance minyak. Jangan disampai kering terus. Faham tak? Kalau kering, itu yang angin boleh masuk, nanti nak kena bleeding balik. Itu je sebenarnya. Tapi kalau ada 2 orang, lagi senang lah. Seorang start main steering, lagi seorang tu kerja dia tuang minyak je, sentiasa top up minyak. So, tak payah lagi dah kita nak on-off engine macam ni. Tapi disebabkan kita buat seorang-seorang, setiap 2 saat kita matikan je lah enjin. So, anda just repeat je step yang sama. Bila dah siap flushing apa semua, anda dah yakin betul-betul bersih, sekarang kita pasang balik dia punya hose ni. Total untuk flushing ni saya pakai 4 botol, maksudnya semua sekali 4 liter minyak lah. Sekarang kita isi balik minyak dalam tank and saya tak sure anda nampak ke tak, level bawah ni minimum, atas ni maksimum, so kita kena isi sampai dekat paras sini. Tapi disebabkan kita baru lepas flushing, so kita isi lebih sikit pun tak apa. Sebab nanti kalau enjin dah run, minyak ni dia akan turun lagi sikit.
Okey, macam yang anda tengok, minyak ni dia dah berkurang sikit tapi masih lagi atas level maksimum. Kalau lebih sikit macam ni tak ada apa pun. Tapi kalau anda nak sedut, buang bagi dia ngam-ngam, pun boleh juga, terpulang lah. Tapi apa yang paling penting kat sini, masa enjin hidup, lepas kita flushing, anda pastikan minyak dalam tank ni dia tak ada buih-buih. Kalau ada, maksudnya sistem dah masuk angin and anda kena buat bleeding balik. Tapi dalam kes ni, so far so good, saya tengok tak ada buih. Minyak dalam tank ni pun duduk diam, statik je, dia tak bergocak. Macam ni yang kita nak. Tapi let's say lah kalau tiba-tiba dalam tank tu ada buih ataupun minyak dalam tu dia bergelora, maksudnya dalam sistem ada angin. Cara nak bleeding dia just simple je. Anda just main pushing steering je. Kiri kanan, lock to lock. Sampailah buih-buih tu hilang. Itu sahaja. Kalau macam ni kira cantik lah. Perfect. Buih tak ada, minyak pun duduk diam je. Kiranya dalam sistem tu dapat sepenuhnya minyak. Tak ada angin. Last but not least, jangan lupa masukkan balik jaring dekat dalam ni and tutup balik dia punya cap. Okey, siap. Bila dah settle apa semua, sekarang kita dah boleh turunkan kereta. Sebagai comparison, yang ni minyak yang lama yang ni pula hasil selepas kita flush minyak yang baru. Memang berbeza. Saya recommend sebaiknya anda flush, ganti minyak yang baru setiap 50,000 ataupun 4 tahun sekali. Tengok yang mana datang dulu. Untuk jaga jangka hayat power steering pump, hose dan barang-barang getah yang lain. Lagipun benda ni tak susah mana pun nak buat sendiri. Kos cuma 4 botol minyak je. Dalam RM150 je macam tu. So, kepada sesiapa yang nak cari minyak original, anda boleh beli direct dengan Mountain King. Link nanti saya letak dekat bawah. Okeylah, saya harap perkongsian ini bermanfaat. Kita jumpa lagi next time.